Setiap detik merupakan satu pilihan. Kita dah dengar ayat tu semenjak darjah 1 lagi. Apa maksudnya? Maksudnya setiap satu benda yang kita buat, biarpun beberapa saat yang lepas atau bertahun-tahun yang lepas, adalah merupakan satu pilihan yang membawa kita kepada keadaan kita sekarang. So macam mana nak buat pilihan? Saya nak kongsikan 3 tip macam mana nak buat pilihan yang baik. Nombor 1, setiap pilihan adalah baik. Kalau tak, kita dah lama buat pilihan yang lain. Contohnya, ada tak kita bangun pagi-pagi tadi, hari ni saya nak buat pilihan yang salah? Ada tak? Tak ada. Setiap pilihan adalah baik pada kita pada waktu yang kita buat itu. Ketika itu baik untuk kita, pasal tu kita buat. Contohnya, kita bawa kereta, traffic light kuning. Apa yang sering kita buat? Kita tekan minyak lagi. Padahal kita salah. Kenapa kita buat? Kerana kita nak awal. So kita buat apa yang kita buat kerana dia baik untuk kita. So yakinlah. Yakin dengan setiap pilihan yang kita buat. Soalan, yakin tu di mana? Yakin tu di hati. Maksudnya bila kita rasa, buat. Rasanya baik, buat. Rasa buruk, jangan buat. Kalau tak rasa apa-apa, jangan buat lagi. Tip yang kedua, macam mana buat pilihan yang baik? Bahagian badan manakah yang kita gunakan untuk buat pilihan? Otak dan hati. Siapa buat otak dan hati ni? Allah. Maka bila Allah kita buat otak hati ni, kita gunakan otak hati ni untuk buat pilihan, maka bila kita buat pilihan, setiap kali kita buat pilihan guna otak hati ni, ingat Tuhan. Kadang-kadang kita ingat lain. Kita kena ingat duit, kita ingat keluarga, kita ingat makanan, kita ingat kerja, kita ingat benda yang lain, kita lupa Tuhan. Tuhan pun mengingatkan kita melalui apa? Ujian. Kerana bila kita diuji, kita pun Allah, ingat Tuhan balik. So, bila buat pilihan, ingat Tuhan. Pasal tu kita kecil-kecil dulu, bila nak makan, bismillah dulu. Naik kenderaan, bismillah dulu. Ingat Tuhan lah tu. Lupa Tuhan, Tuhan ingatkan kita. Tip yang ketiga, macam mana nak buat pilihan yang baik? Yakin apa saja yang berlaku adalah kerana Allah mengizinkan ia berlaku. Dan bila kita ada keyakinan begitu, tak ada benda yang salah. Maka yakin dengan pilihan kita. Setiap detik merupakan satu pilihan. Kita dah belajar ayat tu. Setiap pilihan saya yang punya. Setiap momen tu adalah merupakan satu pilihan. Dan setiap pilihan tu adalah merupakan tindakan kita, pilihan kita. Maka sedar apa yang kita buat. InsyaAllah